Morning guys, welcome back to MSCP TV. Hari ni kita akan ride ke Thailand. BSP plate kayu hitam. Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton MSCP TV. Terima kasih kepada yang sudah mensubscribe dan alright guys, morning. Pagi Sabtu 10 hari bulan. So semua tengah lapar. Nak pergi breakfast dulu, lepas breakfast pukul 8 on the bike. Dan mungkin akan ke, memang plan akan ke Patalung rasanya. So lepas breakfast ni kemas-kemas, siap-siap, terus pukul 8 on the bike, gerak. Okay, pergi makan dulu. Bruh. Alright, breakfast pun sudah. Mari kita ready-readykan diri untuk ride ke destinasi seterusnya. Bye-bye. Kami akan ke stesen minyak dulu, isi minyak. So ada perubahan plan sikit lah sebab masing-masing dah kekurangan minyak. So isi minyak dulu. Alright, on the bike. Day 3 kami akan pergi ke Patalung. So untuk first stop ni kita akan pergi isi minyak dulu. Kita tunggu masing-masing tengah siap. Ada yang tengah finalize. Hari ni aku pakai jaket, memang panas gila. Nak kat bawah ni panas kan. Harap-harap nanti dah bawa motor, angin masuk ikut van depan ni, akan sejuk lah badanku. Okay guys, aku sekarang berada di tengah-tengah antara grup depan dan grup belakang. Tengoklah jalan dia orang macam ni, memang susah nak bawa laju. Nak lintas pun susah sikit lah. Sentiasa kena berhati-hati. Aku tak nak lah main cilok-cilok kan. Nanti macam tak senonoh pula kan. Dia bawa nama Malaysia kan. Nanti disebabkan satu motor, semua motor kena cop. Tak baik kan. So kita layan je, layan. Okay, lagi 6 minit ke petrol station. Okay, sikit lagi jalan akan jadi 2 lane balik. Maaf saya lintas. Okay, aku tak tahu ni kawasan mana ni. Nak baca pun tak kerti kan. Tengok kat atas tu signboard Patalung Street. Oh, aku berjaya berjumpa dengan geng depan. Alahnya tu geng GS tu. Dan geng aku. Oh, ada dia orang kat depan tu je. Tidak jauh. Aku kejar dia. Lagi 2 minit ke Caltex. Ke Caltex. Sebab aku nampak Caltex ni ke stesen minyak, tapi aku tak tahu nama apa. Aku rasa yang local brand je kot. Benda entah ada orang cakap tadi TTT apa. Alright, sampai. Alhamdulillah. Okay guys, tadi dah isi minyak. Isi minyak full tank. So sekarang kita akan pergi ke 7-Eleven yang viral tu, orang ambil gambar gunung dekat belakang tu. So sekarang kita on the way ke sana lah. Tu checkpoint yang kedua pada hari ini. Tadi isi minyak dalam 280 baht. Tapi diorang ada banyak grade tau minyak. Tak silap 92. Lepas tu ada bawah-bawah lagi kot. So make sure korang ambil yang 95 lah. Sebab kita punya minyak kuning kan 95 kan, biasa kita isi kat Malaysia. So make sure 95.
Jangan salah. Guys, kita dah sampai kat 7E yang viral tu. Apa nama tempat yang? Ah, 7E yang belakang di gunung ah. Belakang sana lah, dia kena jauh sikit kan. Mari kita cari gunung. Ah, kat belakang sana. Kalau dekat Jepun kita ada Fuji. Sekarang ni kita ada tak tahu gunung apa. Alah, sama macam dekat Gunung Pak. Ada gambar dia. Gunung Batu Kapur. Oh, okey. Ambil satu tu. Ambil ni. Pak Yan. So, geng-geng GF tu ada ni. Dia bergambar. Alright guys, masing-masing tengah ready untuk ke checkpoint seterusnya. Kita akan ke Bridge Point. Apa Chaloim Bridge Point. Macam tu bunyi dia. Aku tak sure apa ada di sana. Jadi kita follow je lah. Tapi panas lah. Sini memang panas. Tak larat Dan. Tak larat nak melahan kepanasan. Dah lah pakai baju ni. Tengok lah, jap lagi aku tukar kot. Aku simpan jaket ni. Lepas tu kita pakai ni je. Kita pakai sleeve kat lengan je. Dah. Tak ada safety lah. Tapi tengoklah kalau tak tahan sangat, saya terpaksa buat begitu. Alright guys, kita telah menuju ke kita telah bergerak. Dah pun bergerak menuju ke checkpoint yang seterusnya. Bridge viewpoint ke bridge point ke apa aku tak tahu. Nanti aku update dalam video lah. Aku letak title ke apa ke dekat bawah tu. Adalah rasa off-road sikit. Hai adik. Oh, Ban Mai. Mungkin kawasan ni nama Ban Mai. Ada lebih kurang 16 minit lagi untuk ke destinasi seterusnya. Lalu jalan kampung
mesti kena hati-hati. Macam itu hari yang apa, kita orang punya Transmalaya tu, 5 Summit tu kan, ada sampai ke area mana tak kita orang lalu, ada orang accident. Area kampung-kampung macam ni lah kan. Nampak tak? Boleh dapat feel macam off-road, pergi ride dekat luar negara. Hati-hatilah, banyak pasir kan. Bismillah. Ada debu-debu macam tu kan. Syok. Harus ada style, ada dramatik gitu. Video ni akan ada scene dramatik lah konon-konon. Padahal debu je. Debu apa? Debu pasir je kan. Tak adalah off-road sangat. Cuma banyak pasir tu, bahaya tu. Ui, mata aku berpeluk orang ni. Meleleh kan, lalu ikut mata ni. Sekejap, lap peluh je. Tak boleh buka visor lama, yabuk masuk mata. Alright, lagi 6 minit untuk sampai ke destinasi Bridge View Point. So kita tengoklah apa yang ada dekat Bridge View Point. Cuma aku nak beritahu, aku agak amazed dengan Tok J yang berada di hadapan aku ni. Kau tengok dia pakai sandal je, sebab dia sakit kaki, so dia tak boleh pakai kasut, jadi dia pakai sandal. Dan dia memang berjiwa rider kental lah, rider tegar. Solo pun jalan, berkumpulan pun jalan. Sorry Tok J, saya komen sikit pasal Tok J. Walaupun saya baru kenal dalam trip ni, tapi betul, saya agak kagum dengan Tok J. Apa jalan? Ke sini je lah. Boleh naik. Boleh. 20 baht. Boleh. Ini komen ni. Malaysia. Oh, ada lagi ruang ni. Alright. Sampai di Bridge View Point.
ambil gambar sikit. Lepas tu gerak. Dia mana? Matan ni. Oh, okey. Jaga kereta. Orang ambil gambar. Lagi atas lah. Ya. Oi, lamanya aku record. Lama aku tak off. Tak apa. Alright, sekarang kita akan ke Cowboy Town Route 41. Kat situ akan lepak lama lah. Kita akan kan, kita rehat-rehat, sembang-sembang dan menyembang. Aku cabut jaket sebab tak tahan lah, panas sangat. Lepas ni aku rasa aku kena cari jugalah lining untuk letak kat dalam kan, untuk pakai kat dalam. Sebab badan aku cepat berpeluh kan, banyak lemak Dan baju aku ni aku rasa completely basah. So that's why aku buka jaket bagi kena angin sikit. So by the time sampai dekat Route 41 tu hopefully dia kering lah. Tak adalah ni sangat basah sangat. Okey, lagi 2 minit akan sampai ke Route 41 Cowboy Town Pathalong. Tak sabar saya. Sebenarnya tak sabar, rasa lapar, tak tahu kenapa. Padahal pagi tadi dah batal 3 biji roti canai. Tapi yelah, roti canai dia tu comel-comel je, kecil je. Sebab tu bantai sampai 3 biji. Tapi sekarang baru pukul 12, dah lapar kan. Asal entah, jadi banyak pakai tenaga kot, banyak fokus atas jalan. So kita jadi cepat lapar lagi. Right, dah nampak dah lagi 700 meter, 600 meter. Yeay. Selalu tengok dalam video je orang sampai sini kan. Kali ni kita sampai Route 41, 100 meters. Yeah. Alhamdulillah sampai. Aku dah tak larat nak parking kat sana. Parking kat sini je lah. Apa bang? Tak tahu asal ini rasa cepat lapar. Padahal tadi nak melantak lah roti 3 keping. Alright guys, aku off dululah Asian Cam. Saya pakai phone kamera kamera handphone je lah nanti. Alright.
ramai sangat motor, mungkin tak ramai rider yang pergi waktu ni, maksudnya time ni lah. So akan lunch dekat sini dan lepas-lepas sekejap. Memang tak tahulah, rasa macam cepat lapar lah hari ni. So kita makan dulu, okey? Alright guys, makan sudah, beli merchandise pun sudah. Merchandise aku beli stiker je lah, tak banyak pun. So lepas ni kita orang akan pergi ke Andaman. Aku tak sure Andaman tu apa, mungkin dia macam viewpoint ke apa benda ke lah. So kita follow je lah kan, apa yang orang dah set kan, kita follow. So total masa perjalanan selepas ni dalam 2 jam lah. 2 jam untuk ke destinasi terakhir, iaitu Pak Bara, resort kita orang lah. Tu kira destinasi last satu. berhenti sekejap dekat Andaman. Rupanya Andaman ni macam pusat keluarga. Dia ada macam patung-patung
gajah macam tu, yang dia buat daripada simen ke batu ke macam tu lah. So ada sungai, aku rasa tempat riadah keluarga. So memang berhenti sini, tak ada apa pun nak tengok, just minum lagi dan rehat sekejap. Lepas ni gerak balik. Alright. Lagi 2 pun dah sampai. Tu dia. So let's go to the next destination and enjoy the ride. Okay, lalu kawasan sini sedap sikit. Dia macam rasa sejuk sikit. Mungkin sebab banyak hutan kot. Area berbukit bukau ni nyaman sikit. Okay guys, update sikit. Lagi 39 minit untuk sampai. Lepas tu nak beritahu yang destinasi terakhir di Pak Bara, apa result aku tak ingat. Nanti aku update bila sampai. And then itulah pengakhir perjalanan transborder. Maksudnya kita berhenti di Pak Bara petang ni. Lepas tu sampai malam rasanya ada group dinner. And then besok adalah hari yang paling sedih. Sebab esok adalah hari ride pulang ke rumah masing-masing. InsyaAllah harap-harap sampai dengan selamat. Itulah, masa cepat je berjalan kan. Sebab tu kalau boleh kita enjoy all the moment during this ride. So nak buat macam mana, setiap yang bermula akan berakhir. Jadi tak apa, kita jangan sedih-sedih dulu. Kita ride sampai ke Pak Bara dulu, update apa yang perlu, record apa yang perlu kejap lagi. Rasanya resort ni tepi laut, so boleh cantik dan menenangkan lah, kan. Alright, enjoy the rest of the video. Alright guys, lagi 4 minit nak sampai. Yeay. Tapi tempat ni macam cantik. Ni apa pokok bakau paya bakau, pokok bakau. Macam tu lah. So menandakan kita sekarang sudah dekat dengan laut. Kalau korang nampak map aku ni, nampak tu, atas laut. So kita orang menuju ke atas. Wah, jarang dapat nampak hutan bakau macam ni. Kat Malaysia belah mana tak sure. Guys, ini bilik kami untuk malam ni. Ni sikit. Tapi benda yang sedih ialah bilik kami di tepi jalan. Harap malam tak bising sangat. Tak ada hal. Janji boleh rehat. Alright.
guys, morning. Assalamualaikum internet. So hari ni last day kita di Thailand. Sekejap lagi pukul 7 kot, local time kita akan gerak ke sisi minyak. Bukan, sorry, kita pergi breakfast dulu, lepas tu isi minyak. And then lepas isi minyak tu tak tahu lagi, mungkin ada yang, sebab ada yang nak pergi 7E sebab masing-masing ada banyak storage lagi. Jadi nak shopping sikit lah kan, bawa balik rumah. So tengok macam mana dulu yang 7E tu. And then lepas tu kita terus shoot pergi ke border Wang Kelian kot. So kita akan masuk ikut Perlis. Nanti sampai kat Perlis tu tak tahu lagi. Semalam ada bincang-bincang kita akan try pergi ke viewpoint tu, Wang Kelian viewpoint tu. So lepas pada tu makanya akan bersurai lah. So habislah program ride to Thailand kita ni, Transborder. What a great experience. So lepas ni rasanya kalau nak masuk sendiri pun dah boleh, insyaAllah. Sebab dah tahu sikit sebanyak cara orang sini bawa kereta, jalan dia macam mana apa semua. So kita dah boleh predict lah. So itulah, hopefully akan ada ride-ride lagi dengan grup Transout ni. Alright. Jadi aku nak end teruslah video kat sini. Mungkin nanti adalah footage dekat on the bike nanti. Footage macam biasalah, kita sembang-sembang biasa atas motor. Jadi aku nak ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe, dah like video aku, yang komen. Walaupun video tak seberapa, aku bercakap pun kadang-kadang tak apa-apa je kan. So tak apalah. Jadi masa ke semasa aku harap aku boleh improve aku punya vlog ke, aku punya cara cakap, komen pasal motor apa semua kan. Alright, sampai sini saja. Assalamualaikum dan jangan lupa subscribe. Alright guys, kita akan bergerak ke checkpoint seterusnya kalau ada, ataupun terus ke border. Sebab tadi ada yang bunyi-bunyi nak pergi 7E lagi. Tak tahu 7E mana. Penat juga guys, ride lepas tu nak bercakap kan. Maksudnya kalau kau pergi ride untuk satu hari tu okey lah, 2 hari kan. Ini dah masuk hari keempat. So kadang-kadang tak ada apa juga nak cakap. Cuma update-update macam tu je lah kan. Tak ada idea pun dia nak cakap apa kan. Oh ni sekolah Thailand. Aku lupa lah nak mount kamera 360 aku. Sekejap lagi lah kalau berhenti dekat traffic light. Alright guys, semua tengah berhenti untuk buka baju hujan. Sebab matahari tegak. Semua kena buka baju balik, panas. Alright guys, kita berhenti dekat Wang Kelian punya border. Rasanya border itu. So kita berhenti sekejap shopping last minute. Lepas ni dah tak ada dah.
Lepas tu menuju ke Wang Kelian Viewpoint, insyaAllah. Alright guys, kami semua dah dekat border. Ada yang dah lepas keluar, tinggal lagi beberapa jenis, 1, 2, 3 dan 4 termasuk aku. Tadi kita dekat Immigration Thailand. First kita kena bagi borang TM2 dengan pasport. So dia akan ambil borang TM2 dan dia akan chop pasport kita, untuk maknanya kita keluar dari Thailand lah. And then lepas tu kita kena pergi dia punya custom, bagi borang yang kita dapat daripada custom masa kita masuk tu. Kita ada dapat satu borang yang kita sign, 3 sign tu dapat dekat 2 borang. So satu dia pegang masa kita masuk, satu dia bagi kita. So yang dia bagi kita tu kita kena bagi balik dekat custom dia. Lepas tu make sure tulis nombor plate dekat logbook dia dan juga sign. Tu menandakan kita bagi kat dia lah. So lagi bagus kalau kita make sure dia scan borang tu. Okey, lepas pada tu kita boleh terus straight lagi dan pergi ke Immigration Malaysia, bagi pasport, menandakan kita masuk ke Malaysia. So itu je lah proses dia. Aku rasa dekat Wang Kelian ni macam tak crowded sangat. Macam tak banyak sangat ni kan, kenderaan. Okay guys, dah lepas border. So itu saja ride ke Thailand pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe and share kalau boleh. Bye bye. Assalamualaikum. Sorry. Timah Tasuh. Timah Tasuh kan? Timah Tasuh. Jatuh Perlis. Tapi orang misal tak datang. 2 busuk.